Sekarang ni ramai sangat yang obses nak cerahkan kulit. Scroll sahaja TikTok atau Shopee mesti nampak krim viral yang claim boleh putih dalam masa 3 hari lah, 7 hari lah ataupun 14 hari. Ada yang siap jual krim bleaching ya untuk putihkan kulit dengan cepat. Ramai orang sanggup berhabis duit tanpa tahu kesan jangka masa panjang semata-mata sebab nak putih. Persoalan utamanya, adakah ia selamat pada kulit? Hari ini jom kita bincangkan penggunaan krim pemutih ini termasuk bahan yang selalu digunakan di dalamnya. Adakah ia benar-benar selamat digunakan atau tidak? Pastikan anda tonton video ini sampai habis. Let's glow together. Hai glowers. Okey, kalau kita perhatikan trend sejak dulu lagi, orang Malaysia ni memang suka kulit putih. Ramai yang fikir lagi putih, lagi cantik. Jadi tak pelik lah kan. Daripada dulu sampai sekarang, produk pemutih semuanya laku keras. Dalam sedar tak sedar ni, ramai sebenarnya sudah terjebak dengan konsep skin bleaching. Skin bleaching ni bukan sekadar nak rawat kulit kusam ataupun tona tak sekata ya, tapi lebih kepada nak ubah warna semula jadi kulit supaya nampak jauh lebih putih daripada tona asal. Biasanya orang begini guna krim yang ada bahan peluntur atau buat rawatan tertentu untuk kulit cerah dalam masa yang singkat. Masalahnya, kalau tak guna dengan cara yang betul, bleaching ni memang boleh rosakkan skin barrier dan membuatkan kulit jadi lebih sensitif. Salah satu bahan yang selalu digunakan dalam krim pemutih adalah hydrogen peroxide. Bahan ini selalu digunakan untuk cuci luka sebenarnya. Warnanya jernih dan berbuih bila kena kulit. Sebenarnya juga hydrogen peroxide ini memang ada sifat bleaching. Sebab itu bahan ini juga banyak digunakan dalam peluntur pakaian, ubat gigi, dalam produk rambut untuk bleach warna asal rambut itu. Tapi dalam skincare, biasanya ia digunakan dalam kuantiti yang sangat kecil. Contohnya dalam sesetengah krim pemutih atau produk rawatan khusus untuk pigmentasi. Namun, walaupun digunakan dalam jumlah yang kecil, bahan ini tetap berisiko. Lebih-lebih lagi kalau produk itu tidak diformulasikan dengan betul atau digunakan terlalu kerap. Menurut artikel di laman Very Well Health, penggunaan hydrogen peroxide pada kulit boleh menyebabkan pelbagai kesan sampingan seperti kemerahan, kekeringan, kerengsaan dan juga kerosakan tisu. Ya. Kesan ini akan jadi lebih ketara apabila digunakan dalam kepekatan tinggi atau terlalu kerap. Ada juga satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Investigative Dermatology mendapati bahawa bila terlalu banyak hydrogen peroxide terkumpul dalam sel kulit, ia boleh jadi punca masalah kulit jadi meradang, gatal dan sensitif. Maksudnya, kalau tak berhati-hati, bahan ini memang boleh rosakkan kulit. Walaupun hydrogen peroxide memang ada kegunaannya dalam bidang perubatan dan rawatan kulit yang tertentu, tapi bila digunakan dalam skincare, ia perlu dipantau dan digunakan dengan jauh lebih berhati-hati. Ada juga krim pemutih yang mengandungi bahan berbahaya seperti merkuri atau steroid yang boleh diserap dalam badan dan lama kelamaan merosakkan organ dalam badan anda. Sebab itu pakar kulit memang tak galakkan guna krim pemutih sembarangan. Lebih-lebih lagi kalau anda sendiri pun tak pasti kandungan di dalam itu sebenarnya. Mereka lebih sarankan rawatan yang fokus kepada kesihatan kulit, bukan sampai ubah warna asal kulit. Yang lebih penting sebenarnya adalah kulit sihat, tona yang sekata, glowing yang dijaga dengan konsisten setiap hari. Kalau nak cerahkan kulit dengan cara yang selamat dan berkesan, anda boleh pilih produk yang ada bahan aktif seperti vitamin C, glutathione atau tranexamic acid. Dan jangan tinggal pakai sunscreen setiap hari ya. Sebab perlindungan dari cahaya matahari itu memang kunci utama kalau nak kulit nampak lebih sihat, cerah dan berseri secara semula jadi. Saya nak cadangkan kalau anda betul-betul nak cerahkan kulit, pilihlah cara yang selamat sebab tak semua produk yang menjanjikan kulit putih itu betul-betul selamat. Kalau produk itu tak jelas kandungannya, tak ada kelulusan daripada KKM ya, saya nasihatkan elakkan dulu, tak berbaloi ambil risiko semata-mata nak cepat putih. Nak rawat kulit kusam atau tona tak sekata itu tak salah, tapi utamakanlah keselamatan kulit. Okay? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Glowing untuk lebih banyak video menarik. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya
like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.